Okay, geng. What's up? Assalamualaikum. Okay, hari ni aku akan workout macam biasa lah kan. Sorry, bising sikit tau. Apa tu, aku ada kipas lah sini. Kat sana. Agak bising lah. Kalau korang tak dengar, mungkin sebab mic ni. Mic ni aku beli dekat TikTok. Murah lah. Tak sampai 20 macam tu. Boleh lah. Kita bajet-bajet kan. InsyaAllah nanti kalau boleh dapatlah jana duit sikit, kita improve lah, beli lah barang-barang. Sekarang nak gantung ni mana sini. Jatuh. Sini lah, kita beli sini. Okay, ngam. Okay. Aku hari ni macam biasa, kita akan workout macam biasa lah. Tak ada, mungkin aku tambah various benda lain lah. Mungkin sit up ke kan. Boleh. Sekarang berapa? Sekarang dah pukul 6. Dalam masa aku dah sekarang pukul 6. Nanti nak maghrib dah kan, nak kena solat. Tu agak penting jugalah kan. So, terus. Okay, kalau korang tahu aku selalunya makan, lepas tu baru workout. Makan dulu baru workout. Aku tadi makan 2 biji telur. Itu banyak ambil protein lah kan. Bida badan kan, sihatkan badan kan. Lepas tu adalah protein powder. Ada. Okay, bismillah. Aku nak pergi tambah air sekejap. Okay, terbaik. Ya, air dah penuh kat sini. Tu sekarang aku nak stretch dulu. Stretch ni penting, aku tak nak ada injury kan nanti. Sikit injury pun dah tu tau, dah macam susah lah kita nak teruskan workout kita kan. Terus injury ke So penting ni lah kita warm up dulu. Wah. Okay ni. Okay, first of all kita akan buat dumbbell curl. Kalau kau nak tahu yang ni bukan dumbbell barbell. Tapi aku itulah kan tak berkemampuan lagi. So aku pasal ni lah, kalau yang ni pun tengok bawah ni dah barai. Bawah ni ada lubang-lubang. Ni buat daripada simen. Dalam dia simen. Kalau bila plastik luar dia lubang-lubang, habis terabur lah pasir dia kan. So agak susah lah keadaan dia. So itulah aku minta korang pergi tolong subscribe, like. Bismillah.
Oh, five more, five more. Wah, wah, Akbar. Baby, alhamdulillah. Oh, wow. Form aku agak tak betul kalau korang tengok kan. Sebab ni kan barbell, bukan untuk betul-betul kan. Dumbbell betul-betul kan. So dia agak kena, dia kena ada spin sikit baru dia akan naik. Faham lah. Tu yang ni pun agak, mic ni pun agak sensitif kan. Orang boleh dengar kan lah apa tu. Apa aku, pernafasan aku orang boleh dengar kan. Tu agak pelik lah. So aku akan letak jauh sikit. Mic ni ataupun aku cabut je lah terus. Kalau tak payah cabut lah kan. Letak tepi lah. Sekejap. Ataupun korang nak dengar pernafasan aku, korang boleh komen dulu. Nanti mana tahu next video aku akan pasang macam biasa. Korang boleh tahu kat dalam komen. Aku nak tahu juga kan kualiti macam mana kan. Apa-apa, Roger. Memang padu, memang. Peluh ni sekarang ni. Benda aku ni agak pelik jugalah. Sikit-sikit aku rasa baru tak sampai 2 set dah penat dah. Dah penat, bukan penat, dah berpeluh-peluh teruk sangat. Penat tak ada penat mana. Tapi basah tau kalau korang dapat rasa yang basah. Okay, next pula kita akan Okay, next kita akan overhead press. Overhead press.
Jap, salah. Sebelum overhead press tu, kita kena warm up belakang kita dengan kita punya ni kan, tricep kita. So aku akan buat yang ni, aku tak tahulah ni apa benda dipanggil. Nanti kau tengok lah. Ni aku rasa teknik aku reka sendiri kot. Tak ada benda nak buat dengan barbell ni kan. Kita carilah cara macam mana nak kenakan bahagian-bahagian yang dapat kena kan. Ni agak pelik tau. Badan aku pun nanti akan, kau tengok sendiri lah, tengok sini. Wow. Dah 16. Kalau kau tengok ni, aku tengah cari sekarang. Aku sekarang tengah cari kain lap peluh sini. Mana ada kain aku tak. Huh. Boleh. Aku nak minum air dulu lah kan. Minum air. Haus. Aduh. Bismillah. Okay, seterusnya. Yang ni baru betul-betul overhead press lah. Belakang kita dah capam lah. Tricep kita capam juga.
That's a hard one for sure. Oh well, I have to go to the bathroom for a bit, so I will pause the video for a bit. Bye. Okay, bye. I'm back. Oh yeah. Okay, I just took a dump just now, so yeah, I'm back fresher and better than before. So right now I will do some same stuff. Can you guess it? Yes, sir. Dumbbell curl. More like barbell curl.